Nasi biryani buluh on fire? Biar betul! Nasi biryani buluh sekarang ada menu baru tau, iaitu rusuk bakar berahi. Setiap ada promo dari harga RM45 jadi RM39 je. Dalam set ni korang akan dapat nasi biryani buluh on fire. Nasi biryani yang dimasak panas-panas dalam buluh berapi. Dan semestinya rusuk bakar berahi dia dengan perapan rempah yang pekat dan dibakar panas-panas untuk setiap order. Memang tak sabarlah untuk kita orang cuba. Korang tengok berasap-rasap. Rempah kuah yang diorang guna ni rempah masak hitam tau. Rasa masak hitam dia memang masuk serap sampai dalam daging. Portion rusuk dia pun besar dan lembut, mudah je untuk dicari. Keseimbangan lemak dan isi daging pada rusuk ni membuatkan dia cair dalam mulut. Gabungan kuah masak hitam dia yang manis-manis just nice memang sesuai untuk semua peringkat umur. Makan dengan nasi biryani panas-panas memang komplit. Oh, sedap. Memang rasa dia lain daripada yang lain. Dia punya gravy, rempah semua tu cukup lah. Lembut, sangat lembut. Kuah dia sedap, macam tak cukup, macam nak minta lagi. Sedap. Rasa dia kuah sedap, daging lembut, moist, rempah-rempah dia cakap. Memang semua cukup. Selain dari menu baru rusuk bakar berahi, korang masih boleh dapatkan juga menu-menu lama diorang tau. Ayam biryani, masak merah, lamb shank, semua rasa masih dikekalkan sedap. So apa tunggu lagi? Jom cepat-cepat serbu sebelum promo habis di cawangan nasi biryani buluh berdekatan korang.